Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang, sini jual apa bang? Adik. Abang jual sepat. Bukan sepat. Abang apa kuih? Kuih apa tu bang? Kuih tradisional. Macam-macam ada. Kuih mak-mak ada. Kuih untuk mak mertua pun ada. Ada kuih mak mertua. Ni, dia putih ayu. Aku saja dia sebut. Apa yang kalau special? Kalau tengah bercinta kan, yang special ni ini. Kuih koci. Koci. Tak koci ni ada lagu. Lagu apa? Kau koci, cintaku. Dia macam gitu lah. Lain lah bunyi dia. Lain tak ada? Lain. Okey. Kat sini kuih pedas ada, kuih manis ada. Macam-macam kuih ada. Kuih ni biasa ada dekat Johor. Oh, ni kuih ni. Kuih apa tu bang? Dangai be. Dangai. Kuih dangai. Kuih dangai ada. Ni kuih pelakon filem pun ada. Siapa tu? Anak Ibu. Pun ada. Macam-macam ada kat sini. Korang kau tak asal rugilah. Ini pun ada. Ibu rebus pun ada. Ibu rebus? Ibu rebus? Ibu. Ubi rebus. Macam-macam ada. Kalau kat Johor tak sah kalau tak makan telur pindang. Ini telur pindang. Ini orang Johor memang rare ni. Kat Johor yang jumpa. Tempat lain tak jumpa. Goreng ni kita ada ayam cucuk. Ini ada ayam popcorn. Kita ada leher. Leher ni kalau orang nak bersanding, jangan makan leher. Kenapa tu bang? Nanti bersanding kepala teling. Okay. Kalau nak banyak mulut cakap macam aku, makan tongking. Ada pedal, ada hati dan perasaan, cendawan. Ini dia. Husnah diet nombor 1 rakyat Malaysia. Apa tu? Kulit ayam. Orang perempuan yang tengah berdiet, kalau jumpa kulit ayam ni, memang confirm ke laut diet dia. Ini ayam paha ke macam mana? Yang ini ayam ketung RM4. RM4. Boleh satu. Ni paha. Paha boleh. Belah kanan boleh Saya belah sebelah kiri bang. Belah kiri yang ni. Ni belah kiri. Okey. Okey. Lagi apa? Itu ayam hujung apa ni? Ayam cucuk. Ni kira sana. Ayam cucuk RM1.5. RM1.5? RM1.5. Ngam kan bang RM3. Ngam kan RM3 kali 2 dia boleh pedas, boleh biasa. Tapi jangan risau. Ayam ni, ayam cucuk ni, kalau cucuk dia tak matang. Kuih dangai tadi tu? Kuih dangai 1. Pelakon ni satu? Kuih pelakon 1. Ubi bang, ubi rebus. Susah jumpa bang. Ubi. Ni ada 2 sambal Ada 2 sambal. 1 sambal tumis, 1 sambal hijau. Okey, yang sambal hijau bang. Sambal hijau. Abang ni niaga kat mana bang sini? Okey, kita berniaga dekat Peserai. Peserai Batu Pahat Johor. Bersebelahan dengan stesen minyak Petron Peserai. Kita berniaga daripada pukul 8 pagi hingga pukul 5.30 petang. Hari-hari buka? Cuti setiap hari Selasa. Okey bang, okey bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Ingat satu pesanan bang. Apa tu? Ya kalau gaduh, jangan kalau makan. Okey bang, terima kasih.